duit KWSP yang dikumpul bertahun-tahun sebenarnya boleh habis dalam tempoh beberapa tahun saja selepas anda bersara. Antara sebab utama kenapa duit KWSP cepat habis ialah disebabkan oleh ubah suai rumah, belanja kenduri anak kahwin, bayar hutang, kos perubatan dan juga ada yang terlibat dalam pelaburan yang tak sah. Fakta yang sangat menakutkan, 6.3 juta ahli KWSP berumur bawah 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun mereka. Ini menunjukkan kesedaran kewangan terutamanya untuk golongan bakal pesara masih rendah dalam kalangan rakyat Malaysia. Sepatutnya waktu pesara adalah waktu untuk kita berehat. Kita dah penat bekerja bertahun-tahun, tapi bila kita kurang berhati-hati sewaktu muda, sebenarnya cabaran akan muncul ketika usia tua nanti. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee pernah berpesan, miskin ketika muda adalah pengajaran hidup, tapi miskin ketika tua adalah penjara kehidupan. Sebenarnya ada cara untuk anda selamatkan duit persaraan daripada cepat habis. Salah satunya, tukar sebahagian kepada simpanan aset fizikal emas. Ramai orang yang dah berjaya bukan kerana mereka kejar untung semata-mata, tetapi kerana mereka faham fungsi emas dalam portfolio simpanan dan kesedaran kewangan. Bagi anda yang nak saya bantu bina simpanan persaraan dengan aset emas fizikal, anda boleh isi borang atau terus rujuk pin video untuk bermula.